Dan selamat datang hari kita lagi petang. Petang ni kita nak tengok satu benda yang kita baru tukar kan ini, iaitu ini. Tayar Okey, kalau siapa yang ada kes dikat ke apa-apa ke, okey. Tayar dia plastik dan bersalut getah ni, tapi bila lama-lama dia pecah jadi pecah macam ni. Apa kita buat, kita beli di Shopee replacement tayar. Ini tayar, tapi ini cikgu beli salah saiz. Ni 40mm, untuk dikat ni pakai 45. So kelebihan dia ialah rubber, heavy duty rubber, dan dia pakai bearing 2 biji bearing, dan dia sangat-sangat smooth. Okay, kita dah buat case kita. Dia datang dengan complete, dengan pin, dengan segala Allen key, segala bagai ni. Cuma kita kena potong dahulu pin yang asal. Ni agak menyeksa jugalah. Kena cari gaji besi yang tajam, kita potong dan kita pasangkan dengan Allen key tools yang dibagi kat sini, sediakan ni. Okey, jadi kita dah pasang part-part dan kita nak dengar bunyi dia. Bila dia dah pasang, dia akan jadi lebih smooth dan senyap. Tarik pun sangat-sangat senyap. Ini kalau tayar lama yang dah pecah tu, kerak full macam tu. Okey, jadi kalau berminat, link ada dalam description. Kat Shopee je, murah je, RM20 kot. Okey, kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.